Nak katakan dia menjaga saya, menjaga perut dia tu sebenarnya dia menjaga perut saya. Terbalik. Terbalik. Mendirikan rumah tangga, orang kata nak melayan suami ni kena juga layan perut dia kan. Selera suami macam mana? Apa yang suami suka makan sebenarnya? Okey, suami saya dia seorang yang pandai masak. Okey. Dia seorang yang pandai masak, datuk seorang yang pandai masak. Dia taklah tentang okey dia ada cara-cara makanan dia tertentu. Kadang-kadang dia yang akan macam sediakan makanan tu dan dia akan impresskan saya dengan masakan dia. So sebenarnya benda tu nak katakan dia menjaga saya, menjaga perut dia tu sebenarnya dia menjaga perut saya. Terbalik. Terbalik tak sebab suami saya seorang yang memang his whole family tu pandai masak. Punya taste dalam masakan tu saya boleh cakap dia lebih lah. Jadi dia lah yang sebenarnya menjaga makanan daripada saya. Okay, tapi berkahwin dengan seorang lelaki yang pandai masak ni, kira dia cerewet juga tak tempat pemakanan? Alhamdulillah tak. Suami saya dia makan je apa sahaja. Dia makan lebih ada kurang. So nak kata dia strict ataupun dia tahu makanan dia semua tu, tak, he's very easy. Cuma kalau katakan masakan western, dia ada style dia, ada cara dia, itu cara dia authentic. Okey, makan ni macam ni, makan ni macam ni. Dia tahu makanan dia. Kalau macam Datin sendiri, cerewet tak bab makan? Saya boleh kata saya fikir kita jugalah. Boleh kata jugalah, nak kata tu terlampau sangat tak, tapi saya memilih jugalah makan sebab saya tak kebanyakan makan yang saya makan, saya kurang makan pedas dan sebagainya kan. So saya taklah susah makan, tapi saya kalau makan pun saya tak adalah jenis macam ada yang ni saya tak makan, saya sikit-sikit lah macam tu, bersederhana. Okay, sejak Tanya dah berbadan 2. Okey, jadi sekarang ni bakal bergerak seorang ibu kan, dah berbadan 2 je dari segi pemakanan untuk diri sendiri dan juga untuk bayi dalam kandungan. Mungkin dah mula mengamalkan makanan tambahan ataupun dah mula membaca untuklah mendapatkan sumber-sumber makanan yang baik untuk ibu dan juga anak. Ya, of course. Benda tu apa yang kita makan tu akan pergi ke baby kan. So saya akan cuba untuk makan benda yang betul-betul orang kata yang dapat nutrisi yang baik lah. So saya nak kata jaga makan apa semua, kira saya masih makan yang sedap, cuma saya makan tu berjaga-jaga kan, beringat lah. Maksudnya tadi lah macam kadang-kadang yang bila kita makan benda yang sedap, susah kita nak stop macam tak kisahlah apa-apa je, buah ke, kalau benda yang tu sedap ke macam wow sedap kan. Tapi itulah salah satu benda yang saya belajar sekarang ni, macam untuk makan sekadar merasa tapi tidak terlalu overdo it. Okay. Salah satu kerisauan untuk semua ibu yang hamil, kenaikan berat badan. Jadi macam Datin sendiri, risau tak? Kata risau tak lah. Saya gembira dan saya bersyukur dengan apa yang saya lalui hari ini. Saya tak ada masalah dengan naik berat badan, tapi saya tak nak macam over, because untuk kesihatan, sebab kalau terlebih pun tak baik untuk kesihatan baby dan juga saya. So saya cuba daripada jaga sikit lah. Nak kata risau sebab takut naik tu tak, tapi kita cuma more to jaga kita punya kata kuantiti tu lah. Biar dia naik tu, biar naik accordingly lah, tak naklah macam tiba-tiba terus naik.